Fatimawati Hamzah, pensyarah SRP di College Community Kuala Langat. Ini adalah kursus projek reka bentuk dan pembuatan perabot. Objektif pembelajaran yang akan dicapai adalah seperti berikut. Hari ini pelajar saya, Encik Said akan membentangkan projek yang telah dihasilkan. Assalamualaikum, nama saya Syed Zain Al-Habsyi. Saya adalah seorang pelajar seni reka bentuk perabot daripada College Community Kuala Langat. Nombor pelajar saya adalah B02 SRP23F 506. Apa yang saya nak tampilkan hari ini, saya nak ketengahkan adalah meja ini. Meja ini dinamakan My Desk. Meja ini dalam keadaan biasanya dia mempunyai saiz 2 kaki kali 2 kaki, tanpa mengira belakang ni. Meja ni saja 2 kaki kali 2 kaki dalam keadaan biasa, ya. Dan dia ada fungsi radio, ya. Radio biasa, boleh dapat siaran dan sebagainya. Okey, dia ada fungsi MP3 player, dan juga karaoke, dan boleh mengecas telefon juga, ya, benda ni. Jadi selain daripada itu, sekiranya dikembangkan meja ni, dibuka, okey, diregangkan, meja ni boleh menjadi 2 kali ganda saiznya, menjadi 4 kali 2, 4 kaki kali 2 kaki panjang dan lebarnya. Okey. Dia boleh digunakan untuk komputer. Jadi sekiranya kita menggunakan laptop, almaklum skrin laptop kecil, jadi kalau tak cukup skrin laptop tu, kita boleh tambahkan kepada skrin yang lebih besar. Dia mempunyai kontrol dia sendiri, ya. Controller dia sendiri, yang sehingga dia menyampai kepada satu tahap, dia akan berhenti sendiri tanpa kita risau-risau, tak terlebih naik ke, terlebih turun ke, tak. Sendiri dia punya dia punya tinggi rendah tu. Jadi selain daripada ini, sewaktu kita menggunakan komputer atau laptop, mungkin kita nak mencetak ataupun menyalin dokumen. Meja ni mempunyai ruang khas untuk printer, Dia punya ruang khas untuk printer yang kita boleh keluarkan ke sini. Jadi akan tetapi tidak hanya dia mempunyai printer, kalau pengguna nak kena membongkok begini, maknanya dia akan menyusahkan kepada pengguna. Jadi pengguna boleh mengeluarkan printer ni, naikkan ke atas, menolak ke belakang, so boleh digunakan dengan begitu mudah, dengan capaian yang begitu mudah. Jadi sekian saja untuk hari ini. Ini adalah meja My Desk yang saya perkenalkan.